Penyerang berbisa kelahiran Sepanyol, Jefté Betancur memberi bayangan bahawa dirinya menuju ke Malaysia. Pemain berusia 31 tahun itu telah memuat naik satu foto di Instagram Story yang memaparkan pasport Malaysia dan dirinya seperti berada di lapangan terbang. Tidak mungkin pemain ini balik ke Malaysia untuk sambutan Hari Gawai, Hari Keamatan atau Raya Haji. Untuk rekod, Betancur merupakan penyerang buat kelab Liga Greece, Panathinaikos. Beliau adalah pemain pinjaman dari Olympiakos. Bagi musim ini, Betancur sudah meledak 21 jaringan dalam 33 penampilan bersama kelab tersebut. Jumlah tersebut melayakan pemain berusia 31 tahun itu menerima anugerah kasut emas Super League 1 untuk musim ini. Sekaligus, membuktikan Betancur merupakan penyerang prolifik di Liga Greece. Profil mengagumkan berkenaan pasti memberi jaminan kepada barisan kejurulatihan Harimau Malaya yang diketuai Peter Klamovski untuk menggunakan hikmat Betancur sekiranya benar pemain berkenaan mempunyai darah Malaysia. Sekiranya Betancur dalam perjalanan menyarung jersey Malaysia, skuad kebangsaan kini mempunyai pilihan di bahagian hadapan seperti Romel Morales, Darren Lope, Paulo Josu dan penyerang yang dikaitkan dengan Malaysia pada baru-baru ini iaitu Holgado.